Hari ni kena seminggu aku mikir hal ni. Tak apa, aku lepas. Yes! Finally I'm free! Weh, bewok. Boleh dia? Orang nak tidur mata tak boleh. Tidur? Nak tidur balik rumah ha? Tak say, nak tidur sini kau. Sibuk dia tu. Ikut aku nak tepik pun. Ni kan tempat awal. Mu tak belajar civic tu. Monyet tunggu. Monyet? Mu tahu tak bapa aku tepik? Pak aku tinggal aku. Aku happy sangat. Dah tu, Pak Wu mu tinggal mu. Bapa tak pergi report pada polis mari. Ni kalau kata aku tengok ni, confirm uduh. Pasal perangai uduh kalau dia mari pekeh. Namu? Lah, apa? Weh Azrai, mari you. Azrai, hijab weh. Gapo kak? Lama dah nampak mu. Ngelah zaman sekolah itu kak. Muak mana lah ni? Dah mau reject aku. Tak ada gapo aku duk walah ni tak pergi gitu ke? Lama dah sembang dengan mu. Jangan lepak. Aku tak lepak dengan crush yang reject aku. Oh, kenapa ni? Tu kamu dah zaman sekolah dah. Mari lepak. Kalau aku lepak kamu, kira ada chance lagi aku nak try mu Kenapa mu Aku baru je putus dari dia toksik. Aku ingat bila kau ajak mu sembang boleh tenang-tenang. Rupanya kau serabut duk nekang-nekang. Aku pergi sembang dengan beruk. Kenapa? Kau molek kamu gemai beruk. Perangai mu pun sepuluh beruk tu. Nama kau tu? Dok. Gila main dengan beruk. 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 Dia au. Nak ajak jumpa boleh sembang. Punya kau serabut tu. Ni cowok. Rasa? Hijab? Oh, boya. Boya. Dah lama tak jumpa. Jumpa-jumpa tak si pula aku. Bila reject dah kali cus. Macam dah lusuk ni. Macam tahu. Ajak tui. Ada Mama? Oh, okey. Dah ayah mula. Mak aku telefon. Lah. Mula. Batuk. Mek, panggil mama, Mek. Bengong. Mama, kenapa awak sangat ajak jumpa Panas lik-lik ni Kang. Alah, tak apalah awak sikit pun. Lepas panas gini kena vitamin dua-dua orang.
Ya dok vitamin. Sialah. Dah habis kat apa lama dengan jawab kau ni. Habis tengah berenang Adi. Dalam kolam sejik. Dah buat apa pun dah kau. Habis gak bewok dah kolam Adi. Hebat Abi ni. Macam kau ngodo. Hebat tau. Jom kita. Okay lah. Ikat bewok dah kolam sejik. Tadi dok nak lagi nak ikat. Kenapa Abi ni? Dok pergi jalan ambil angin. Jom. Jom. Pipiku dicium Mas Joko, adu bibirku disentuh Mas Joko. I love you katanya, Kang Yuyun katanya, sekujur tubuhku merinding jadinya. Aduh. Mama. Behok kalau jadi nyamuk. Dah berapa bulan nak jadi nyamuk? Kalau saya jadi nyamuk, boleh ketik awak hari-hari. Abi ni. Abi tahu tak? Saya kenapa awak malu? Saya hok malu. Saya kenapa? Saya suka awak. Sweetnya mama ni. Macam wakema. Gerang saya nak makan saya. Siapa sih nak makan mama? Dah pun sweet enggak? Ya ke? Dah Habis. Kegi mama nak pergi jumpa Epa. Habis tu mama mai? Buat apa? Dok lah sebab Epa kan ni baru putus dengan jatah nak guna tu. Lepas tu mama nak tengok lah ia gana sedih ke dok. Lepas singgah dah ke? Dah habis nak buat yang berdua boleh dok? Mu ni kenyek muka galok teh. Dok tu baju. Dia tengok burung tu. Terbang kicau. Aduh. Dah mu ni buat apa? Buat apa ke apa? Tak boleh ke aku tengok gini? Dok salah tapi dak payah tengok gitu. Dok berahi. Dok kita ni gana aku tuju lah. Ganin apa? Kita lama doh. Dah kalau lama pun jadi gana. Ke mu ada jumpa perempuan lain dah? Ada masalah tu. Dah, kalau tak ada lagi, kita tak payah putus tunangan lagi lah. Kita chill-chill je. Betul juga katamu tu kan. Nanti kita jumpa dah pasangan masing-masing, kita putus hal. Macam tu lah. Mantap. Bicuk. Dah mari lah. Kita dugeng tu. Dugeng korok mu dugeng. Aku dugeng atas kepala mu nanti. Bekeng. Mu jangan sapa. Aku shuffle atas kepala mu tu. Nak buat aku gimana? Temali ya kerja. Mari ya. Cakap banyak mu ni. Ada hotel? Ada. Mari. Boleh. Dah, mu tinggal dah tu beres lah tu. Alhamdulillah dah. Aku syukur ngak. Datang juga dia. Aku anakku. Iya, aku. Dek tu biasa tu. Mama. Pak, mana mu? Bayar. Buat apa Abi ni lambat ngah? Orang dah harga tu. Sorry lah, Abi gigak air hutang je Adi. Nama air kita pergi beli air. Ya, mulut sini dulu, ngapa? Beh. Aku nak gigak. Mu duduk sini dulu. Aku nak cakap dengan Abi aku dulu. Mu semai dengan Azrai dulu kan.
Ayahmu kena dah. Apa pula dengan ayah aku? Ayahmu kecil pedah dulu. Bila pula ayah aku kecil? Ngaruk kamu ni. Sama je bang zaman sekolah dulu. Dah apa? Mu nak pergi mana? Ikut aku nak pergi mana pun. Aku teman. Dah ya, serabut. Sini bahaya. Ada beruk komodo. Si kamu? Oh? Ni takut ah. Aku teman. Dah tu ikut aku. Nak balik dah. Dah petang pula yang kamu. Serabut ah. Dah sebelum balik tu aja nombor telefon. Mana pun nombor aku? Malah aku nak kacau aku ah. Salah ke aku nak save nombormu? Tak apalah kalau tak boleh. Anggaplah aku gurau. Tak apalah, take care. Tak salah pun nak gurau. Tapi kalau siapa minta nombor tu bukan nak gurau dah. Tu nak ngorok out. Meh. Gapo? Telefonmu lah. Nak nombor aku dah. Kamu tu dah Mulai pak aku. Aku. Gano. Kenyang makan tadi. Kenyang gitu lah. Lepas ni mu bawa paksa aku tu beg. Buat apa? Mu takut jatuh hati kat aku Ih, perasan. Apa? Bila mu nak terima aku? Tak cukup lagi kau effort apa aku buat mu. Ih, kenapa mu cakap ni? Geli ya. Geli Buat apa? Mu nak reject aku? Reject Mu ingat tak ada hari esok? Lusa, tolak, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Ingat aku nak give up? Never ever, okay? Ih, mu ni. Tak apa lah. Thanks. My pleasure. Dah hatimu aku Bapa dah kabur ke saya Azrael tu tunang dah. Awak nak ai pakai nak main dia ke kan Buat main apanya? Laki kan boleh kau main pak. Awak ni Dok. Benarnya Lama ke tunggu? Sorry ya, tak ada aku pergi makan dengan Azrai. Salah. pergi makan dengan Azrael. Pa, sebenarnya aku ada benda nak kamu kamu. Mama, dah saya balik luar. Sebenarnya Azrael ada tunang tu. Apa yang nak bawa kat aku? Aku nak tahu kowe. Tu pun cek ke buka aku buat ni. Aku tak faham apa yang nak.
Lelaki tu memang pengang bodoh ah. Ingat aku ni apa? Mainang je ke? Silap ah. Pak Ucok acang. Buat apa masa ni? Tak gunting rambut lagi Ni nak apa? Awas gabuklah aku. Buat apa marah-marah ni? Aku mari ni ada benda aku nak yak. Mu ni nak impah aku lagi ke? Aku ingat zaman sekolah je jahat rupanya sampai ketua jahat. Kenapa ni apa? Aku tak faham. Mu jangan siapa aku agak tunang mai sini. Tunang buat cara tunang. Galok nak mai ramai. Mu ingat mu semak ke? Apa? Aku mari ni. Diam Amung. Kenapa ni, Epa? Mu ni siapa? Mu tanya aku ni siapa? Akulah tunang si Polani. For your information, kita orang ni tunang just untuk suka-suka je. If antara kita orang dah jumpa jodoh, kita orang akan immediately break up. Kenapa mu ni? Dah faham lah. Pula dah. Manalah pemuda orang ni? Aku dah faham lah. Malah aku layan dua orang ngaguk. Oh my god, such a loser. Epa. Mu dengar dah ke gapo tati oyak tadi. Aku tak tahu nak oyak ganda kamu, tapi memang aku tu ni saja dengan dia. Mu pun tahu ke, dari zaman sekolah lagi aku ada perasaan kamu. Aku dah tahu nak permainan dua orang. Macam bodoh je tu nasa saja. Kena nak bering ah. Oh, hak tu tak saya fikir lah. Memang aku tu ni tak ada perasaan gapo. Sungguh. Mu pun tahu ke, cerita aku dari zaman sekolah lagi gapo. Dah ya Kenapa cerita mu? Cerita aku nak nikah dengan mu lah. Cerita mu pula. Cerita aku nak masa berok mu. Allah. Oto main ni. Lawas saja. Dah kira jadi ya. Kalau nak sungguh main minta ah. Okey boleh. Ku rasakan pada dalam hatiku rasa cinta yang ada untuk dirimu.